Bila dia lepas tu, Allah bagi benda baru. Sekadar nak berkongsi lah satu perkara. Semalam saya ada nak bagi satu nasi kepada seorang budak. Budak tu dah pegang macam-macam jenis ayak lah. Di situasi ni di masjid lah. Dia dah pegang ayak. Sini dah ayak, sini dah ayak. Dua tangan dah ada ayak. Jadi saya nak bagi nasi, tak boleh. Adik tu umur lebih kurang dalam 9 tahun macam tu, 7-8 tahun, 9 tahun macam tu lah. Jadi saya kata nak bagi macam mana ni dek? So dia kata sat tu dia tak buat berusaha. Dia kari ke kanan, dia kari ke kanan. Kata tak apa lah dek. Kata ada seorang orang tua minta saya bagilah kat dia. So adik tadi ni baru letak dia punya. Kemudian dia kata mana nasi tadi? Tak ada lah dek. Rezeki pakcik tadi lah. Apa yang boleh saya ambil pengajaran daripada kisah ni? Kita tengok kadang-kadang macam tu, kita minta sesuatu yang baik, tetapi kita enggan melepaskan apa yang ada di tangan kita. Contoh, kita nak jodoh yang baik sebagainya, tapi bila Allah takdirkan seseorang tu bukan jodoh kita, kita tak mau move on, kita tak mau melepaskan dia daripada hati kita, kita tak mau biarkan sebelah kita ni kosong dan orang baru nak masuk pun payah. The moment kita melepaskan segala benda, kita serah pada Allah SWT, minta Allah bagi yang terbaik, dan dia akan datangkan yang terbaik dan duduk di sebelah kita orang yang terbaik. Itu dari segi jodoh. Dan lagi satu, saya belajar daripada apa yang pengalaman Ustaz Yusra cerita. Ustaz Yaakob Yusra cerita, mengatakan dia ada masalah masa awal pertumbuhan madat dengan partner dia semua. Naik kes turun mahkamah apa segala benda, tetapi benda tu pun tak jalan. Naik turun tak jalan. Akhirnya bila dia jumpa seseorang dan seseorang tu kata lepaskanlah. Bila dia lepas tu, Allah bagi benda baru. Allah bagi madat yang sekarang. Kita tengok madat yang sekarang. Itu kita, kalau kita boleh belajar tu benda. Kadang Allah nak bagi sesuatu yang baik kat kita, tapi kita tak mau lepas benda yang dia tak suka kita ambil benda tu, ataupun dia tak ada benda, bukan yang sepatutnya kita dapat. So bila tak melepaskan, macam mana nak dapatkan sesuatu yang baru? Macam mana kita nak genggam sesuatu yang baru? Itulah satu benda kita belajar dalam hidup ni, memang begitu. Kita tak mau melepaskan, tapi akhirnya kita tak dapat apa-apa. Kita takut rugi sedikit, punya Allah nak bagi benda yang lebih besar lagi pada kita. Ya, itu sajalah informasi sikit pagi ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.